Assalamualaikum. Hai guys, hai semua. Hai mami-mami, apa khabar? Okey, video ni saya ambil di hari Sabtu yang lalu ya. Video ni saya pergi kenduri di rumah adik ipar saya di Pendang. Okey, agak jauh jugalah kan. Di Pendang ni rumah dia berdekatan dengan Bendang lah apa. Kiri kanan Bendang. So jalan tu kecil je, celui. Muat untuk satu kereta saja. So berhati-hati. Tapi orang di Kedah ni dah biasa dah hampa jalan-jalan macam ni. Dah tahu dah pot mana tang mana nak kena berhenti. Kan orang Kedah memang champion lah bawa kereta kan. Sebab memang jalan kebanyakan jalan-jalan rumah orang memang jalan di halus-halus lagu ni je. Okey, steady je orang Kedah bawa kereta. Lagu tu. So selamat datang ke Pendang nah hampa. Inilah suasana kenduri di rumah adik ipar saya. Okey. Masa ni tak pukul 12 lagi. Saya rasa dah 11.45 macam tu. Tapi orang dah ramai dah hampa. Di Kedah ni kenduri start awal tu 12 dah makan. Orang kata so boleh dah makan. Orang kata siapa-siapa adik-beradik ke, siapa jiran tetangga yang ada tu boleh dah start makan awal. Pasal sekali orang nak beramai lagi ni kan, sampai genap. So saya tak banyak cakap lah untuk video ni. So selamat menontonlah video saya ni. Agak panjang sikit, video ni. So hampa selamat menonton. Okey. Alhamdulillah lah cuaca pun okey masa kami pergi tu lah. Tapi sebaik kami balik dalam pukul 1 lebih macam tu, dekat pekan Pendang tu hujan. Tak pastilah rumah kenduri tu kena hujan ataupun tidak. So saya harap okey lah kan. Sampai awal adalah tempat duduk. Ada lagi tempat duduk. Saat ni elok kami duduk tu, tempat duduk pun dah tak ada dah. So siapa yang sudah duduk kena mangkit lah. Kenduri kan apa. Tempat duduk tu sangat-sangat terhad. Okey, so siapa yang makan terus boleh mangkit. Tak boleh lah nak menyimbang ke apa ke, nak buat reunion ke, tak boleh. Menghormati jugalah orang lain yang nak duduk makan tu apa. Kan tak? So biasalah lauk kat tempat kenduri dia ada ayam, ada daging kan. Lepas tu ada buah-buahan, ada juga ulam, ada sambal belacan. So saya tak makan lah ulam daging ayam. Saya ambil daging, saya tak ambil ayam masak merah. Saya ambil ulam, saya ambil sambal belacan. Yang tu je lah. Habis nampak makan nasi yang boleh lapar seminggu pula. Kan boleh dengan sambal belacan tu. Tak boleh dia kedengki apa. Okey. Yang berhak pulang selamat pulang kita ucapkan pada rumah itu ataupun kita besar sebab kita nak sama-sama package kenduri kita iaitu makanan dengan package. Ish. Wow, candy worm. Ketuk je ada orang. Ice cream guys, ice cream. Itu dua. Kita sekali. Maduk kah? Loh. Satu, dua, belum. Satu. Okey, dah habis makan di luar tu, kami masuklah tengok pelamin dalam rumah apa. Lepas tu adik saya pun ambil lah manisan, ada kek coklat, ada wajik. Nah, ya Allah, apa nak bagi wajik dia sedap lah, ya Allah Tuhan. Macam nak pengsan. Sedap mampu, ya Allah. Saya rasa macam nak order lah. Macam mana sedap apa. Ingat sampai sekarang dia punya wajik tu. Tak tahulah.
buat sendiri. Adik saya kata buat sendiri. Ambo dia teringat sampai telur lah. Kan kalau lah ada jual macam tu kan. Si memang nak beli. Si memang peminat wajib abang bagi. Kerana saya Didi Hafiz nak pulang tu. Betul sekali tu. Saya wakil kepada orang kita mengucapkan selamat pulang. Terima kasih. Ini ayak jago. So hampa dah habis makan, dah ambil gambar dah budak Pelamin tadi ni, dah makan dah wajib semua, ada bawa dah hampa pergi ronda tengok tempat-tempat ada bihun sup apa semua tu kan lah. So memang sedap lah, saya tak nafikan bihun sup dia sedap, cok udang dia sedap, memang sedap ya Allah, teringat sampai keluar ni nah. So dah siap-siap semua, jomlah kita bersalam-salaman, okey. Bermaaf-maafan kan. Ayah tak ada jumpa, ni lah baru jumpa. Kan sambil main kenduri sambil berhari raya tu, boleh tahu tu. Okey apa? So saya pun dah nak balik dah. Okey, sebelum balik tu saya salam dulu dengan adik saya ni pasal habis tunggu lagi terus balik KL, tak mai dah rumah kami ni di Jitra ni. Kan. So semoga dia selamatlah dalam perjalanan, dipermudahkanlah segala urusan beliau dengan anak-anak serta suami ya, sebab malam tu tengok jam sangatlah teruk. Jam sangat teruk malam tu. Saya balik dari tol Jitra tu sampai ke susul keluar Jitra tu kan, yang ke Asun hospital Jitra tu memang jam sangat-sangat. So semoga sabarlah dalam perjalanan. Okey, ni saya dengan apa orang kata mak mentua lelaki saya lampah, jalanlah kami berdua. Nah, boleh tahu tu apa? Maaf lah nak. Kalau tak suka tu nak buat macam mana, lagu ni lah saya. Okey. Busy nampak hari ni, hari Sabtu ni busy dari pagi sampai ke malam sagi ni. Kalau saya buat semua aktiviti saya sehari ni memang janganlah video ni, so saya cut je. Sebelum balik singgah DIY sampah, ada anak belakang ni yang ni baju hitam ni dia tuntut hadiah kat pokda dia. Dia kata birthday dia hari tu ni. Tak bagi hadiah lagi, pok dia tak bagi hadiah lagi. Tuntut sampai lubang cacing, hampa duk cakap tak berhenti tu lah. Pok dia pun ajak lah main DIY, kawan nak bijam. Okey, semoga dia happy lah dengan hadiah yang pok dia bagi. Okey. Okey, dah sementara pok dia duk pilih-pilih jam tu hampa. Mak saya ni dia buat lah lah nak ambil beg ni lah, beg buat macam nak cucu lah, apa lah semualah. Tengok tu gambar mata lah, buat pimai lah beg tu lah tak ambil pun nampak saja. Saja kelakar lah, saja seronok kan. Tu tak apalah kan, nak balik tu 3 orang depan tu sakit lutut hampa, biar pi. Orang kata jangan naik juga. Okey hampa, dah habis kat DIY tu, bolehlah balik rehat sebab hujan kan. Balik rehat apa, semayang semua. Pukul 5.30 lari mai airport pelampau, hantar adik saya dia nak naik flight. Nak flight nak balik Kuala Lumpur tu. Tapi flight tu tak tahulah kan, pasal suami dia staff, dapatlah harga staff tapi tak tahulah ada kosong ke tak. So dia akan utamakan dia punya klien dulu, customer dia dulu, barulah staff-staff ni kalau ada kosong baru boleh naik kan. So esok memang tak ada kosong. Hari ni hari Sabtu petang ni je yang ada kosong. So kalau tak ada petang ni
Tak ada petang ni dia kena lari pi beli tiket bah atau train. Kena balik juga gena-gena pun. So alhamdulillah Tuhan pemudahkan, ada tak ada siapa beli lagi tiket 3 seat yang kosong tu. Dapatlah depa naik, dapatlah depa balik, dapatlah lagi orang kata rehat hari Ahad tu hampa. Alhamdulillah. Lagu tu lah satu saya full coverage, full hampa. So semoga dia selamat sampai ke destinasi dia lah kan. Alhamdulillah jugalah dia tahu balik kereta hampa jam. Sangat-sangat jam nah. Okey hampa, so saya rasa setakat ini dululah video saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya. Terima kasih hampa pada yang tidak jemu menonton video saya ni. Okey hampa. Bye.